Nampak tak? Ya, ni kalau kita biarkan dia terkopik lagi lah. Tumas saja ni. Jadi kenapa dia boleh jadi gini ni? Biasanya kalau gini ni, plaster yang kita buat ni, dia tak lekat dekat sini ni. Kenapa dia boleh tak lekat? Kita tengok sini lah. Nampak tak ni? Sini yang dia buat ni, perloi ataupun panggil rapuh lah. Kalau pakai tukur pun sama juga orang tengok. Pakai tukur ni. Nampak? Buat dengan tangan pun dah hancur. Jadi kenapa dia boleh perloi ni? Biasanya kalau gini ni pasir lagi banyak daripada simen. Senang cerita, tukang yang buat ni dia nak jimat lah, dia nak betul lebih. Jadi dia letaklah pasir banyak, simen sikit. Jadi bila lama-lama dia akan jadi gini lah. Dia akan jadi gini. Ini pakai scraper pun dah tanggal. Nampak tak? Tapi kalau macam mana nak buat ni supaya dia tak perloi ni, melainkan kalau dia pecahkan satu dinding ni dan dia plaster lain.